Di video kali ini, kami menghantar ayam ke pantai timur sambil menikmati keindahan alam semula jadi, warisan budaya serta destinasi pelancongan yang menarik sepanjang perjalanan kami ini. Perjalanan ini membawa anda menelusuri beberapa lokasi yang terkenal di Pahang dan Terengganu. Dari bandar ke pantai, singgah di Bukit Besi yang penuh dengan sejarah. Maka sampailah ke Kuala Terengganu, sebuah bandar yang kaya dengan keindahan seni bina moden dan warisan Islam. Ikuti perkongsian dan perjalanan epik kami sepanjang berada di pantai timur. Selamat menonton. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada saudara-saudara di luar sana. Hari ini saya nak packing ayam yang akan dihantar ke Kuala Terengganu. So saya packing dua ayam ni dan malam ini saya akan tidur di Kuantan, di rumah mertua saya. Nah, jadi ayam ni akan tidur satu malam di Kuantan dan pada esok paginya saya akan memulakan perjalanan daripada Kuantan ke Kemaman untuk hantar ayam ke beberapa tempat di kawasan Kemaman dan seterusnya dan akhir sekali ke Kuala Terengganu lah. Jadi di video kali ini saya nak tunjuklah bagaimana perjalanan saya hantar ayam dan kami nak kongsi sedikitlah tempat-tempat yang menarik sepanjang perjalanan kami menghantar ayam ke Kuala Terengganu. Okey? Okey, baiklah. Sekarang saya di Kuantan. Sekarang waktu ni pukul 8 pagi. Dan hari ini merupakan hari keempat lah. Hari keempat kita berpuasa. Dan saya akan bermusafir ke Kuala Terengganu sebab nak hantar ayam kat belakang tu. Hantar ayam. Alhamdulillah cuaca pagi ni nampak macam cerah sikit, tapi mengikut ramalan cuaca saya tengok Terengganu dia mengalami sedikit cuaca yang tidak berapa baik lah. Ada sedikit hujan dan mendung beberapa kawasan. So saya harap kawasan yang saya nak pergi tu cuacanya agak baik lah. Sebab hari ni mulai pagi pukul 8 dan saya kalau boleh saya nak habiskan hari ni lah. Hari ni sampai ke petang, pergi daripada Kuantan singgah ke Bukit Besi dan terus ke Kuala Terengganu dan balik semula ke Kuantan petang tu, dan saya akan singgah ke Kemaman, Cerating dan balik semula ke Kuantan lah. Selain daripada itu, saya nak sebenarnya tujuan saya buat konten ni, saya nak tunjuklah kenapa kos untuk hantar ayam tu agak sedikit mahal lah bila dicas. Contoh sekarang farm saya ni berada di Jempol, Negeri Sembilan. Jadi untuk hantar ke beberapa negeri di pantai timur seperti di Kelantan, Terengganu dan Pahang ni dia jauh.
Sebab saya Kuantan ni adalah rumah mertua saya. Rumah mertua saya. Jadi sesekali saya bolehlah balik kampung kejap ke. Atas urusan hantar ayam ni, boleh singgah kampung kejap. Anak-anak pun boleh jumpa dia punya Tok Wan dia, opah dia sekejap. So malam tadi saya dah tidur. Satu malam, dan pagi inilah saya akan mulakan hantar. Jadi berbalik kepada kos tu, so boleh bayangkanlah, dengan daripada jarak daripada Jempol ni, melintasi Muazzam Shah, dan ke Kuantan, itu mungkin jarak perjalanan tu, ulang balik Jempol ke Kuantan mungkin memakan kos RM100. Begitu juga kalau kita balik mulakan perjalanan daripada Kuantan ke Kuala Terengganu dan balik Terengganu ke Kuantan, juga akan memakan kos yang samalah, RM100. Kepada pelanggan saya yang dikenakan cas sebanyak RM50 tu, kos yang tidak beberapa tinggi lah. So jadi sebab itulah saya nak tunjukkan dia punya kos untuk menghantar ayam tu. Jadi kalau macam kepada sesiapa yang nak mendapatkan baka-baka yang ada di farm saya ni, InsyaAllah kita boleh uruskan penghantaran melalui kurier yang ada seperti Line Clear, BB Express ataupun Pet Taxi, dan akan melalui kawasan-kawasan inilah. So mana-mana pelanggan saya yang mana nak cuba dapatkan baka-baka, insyaAllah mesti kami boleh hantar punya. Sama ada saya hantar sendiri ataupun kalau saya hantar sendiri tu, mungkin saya akan hantar sekitar Kuantan sajalah. Bila nak balik kampung nanti ke, bolehlah sekali balik kampung, sambil-sambil tu saya hantar ayam ke Pekan, ke Temelur, ke Maran, ke Jengka, ke mana-mana, insyaAllah saya boleh hantarkan. Mungkin kalau ke Terengganu tu, ke Maman, insyaAllah boleh, Maman, dan beberapa kawasan lagi lah yang berdekatan dengan Kuantan, insyaAllah. Kuantan merupakan ibu negeri Pahang yang terkenal dengan gabungan pembangunan moden dan keindahan warisan budaya. Salah satu merchant tanda utama di Kuantan ialah Menara Kuantan 188. Menara ini berdiri megah di tepi sungai Kuantan dan menjadi menara tertinggi di pantai timur Semenanjung Malaysia. Dari puncak menara ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah seluruh bandar Kuantan, termasuk aliran sungai Kuantan dan kawasan sekitarnya yang mempesonakan. Masjid Sultan Ahmad Shah atau lebih dikenali sebagai Masjid Negeri Pahang juga menjadi tarikan penting di bandar ini. Masjid ini menampilkan seni bina Islam yang indah dengan kubah besar dan reka bentuk yang elegan. Ia bukan sahaja menjadi tempat ibadah umat Islam, tetapi juga simbol kebanggaan masyarakat di negeri Pahang. Okey, antara tempat yang kami akan hantar ayam, kita drop by lah ayam tu. Antaranya adalah di Kemaman, dan beberapa kawasan lah di Kemaman tu. Ada 2 orang customer di Kemaman. Dan yang specialnya adalah di Kuala Terengganu ni lah.
Customer saya ni merupakan pengusaha batik yang terkenal di negeri Terengganu, iaitu kalau study kenal, syarikat yang mengusahakan batik tersebut adalah Desa Murni Batik ataupun Batik Desa Murni lah, tak silap saya. Jadi kita akan pergi hantar kepada pelanggan kami ini yang menempah hampir 20 ekor ayam, berbagai jenis baka ayam. Dan antaranya baka yang kami nak hantar tu adalah Speckle Sussex. Itu yang specialnya, Speckle Sussex yang kami import daripada Turki. Speckle Sussex, Bar Plymouth Rock, Silver Lace Wyandotte, Silver Sussex, Light Sussex, Coronation Sussex, dan ayam baka tancau, daripada Vietnam. Dan yang terakhir sekali adalah Frizzle Sussex ataupun Sussex bulu balik. Jadi ada 8 jenis baka, dan setiap 8 jenis baka ni beliau meminta 3 ekor lah, 3 ekor setiap jenis baka. Jadi kita akan hantar ke pelanggan kami ini. Tasik Bukit Besi yang terletak di daerah Kemaman merupakan salah satu lokasi rekreasi yang semakin dikenali oleh masyarakat tempatan. Kawasan ini dahulunya terkenal sebagai kawasan pelubungan biji besi, namun kini telah berubah menjadi sebuah tasik yang indah dan menenangkan. Dikelilingi oleh kehijauan alam semula jadi, Tasik Bukit Besi menawarkan pemandangan yang sangat menarik. Air tasik yang tenang serta suasana yang damai menjadikannya tempat sesuai untuk aktiviti santai seperti beriadah, memancing dan menikmati keindahan alam. Hari ini, Tasik Besi menjadi lokasi yang sering dikunjungi oleh penduduk setempat dan pelancong yang ingin merasai suasana alam yang tenang. Keindahan tasik ini bukan sahaja mencerminkan keunikan sejarah Bukit Besi, tapi juga menjadi simbol perubahan dan keindahan alam yang berterusan.
Selain menjadi tempat rekreasi, Tasik Bukit Besi juga menyimpan sejarah penting berkaitan industri penerbungan yang pernah berkembang pesat di kawasan ini satu ketika dahulu. Perubahan kawasan ini daripada Lombong kepada Tasik Semulajadi menunjukkan bagaimana alam dan sejarah boleh bergabung menjadi satu destinasi yang unik. Tasik Bukit Besi di Kemaman membuktikan bahawa di sebalik sejarah perlombongan tersimpan sebuah khazanah alam yang indah untuk dinikmati oleh generasi masa kini dan masa akan datang. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada umat Islam dan selamat menyambut bulan Ramadan, bulan yang di mana dijanjikan pahala dilipat gandakan. Jadi umat Islam adalah amat digalakkanlah untuk beramal ibadah dan bersedekah dan mendekatkan diri kepada Allah untuk mengambil peluang untuk melipat gandakan pahala amal kita. Okey, sebenarnya saya sekarang berada di Kuala Terengganu. Nampak belakang saya ni adalah Drawbridge Kuala Terengganu. Jadi seperti yang dijanjikan di episod yang sebelum ini, saya telah mengatakan sedikitlah yang saya nak buat sedikit kelainan pada saya punya channel YouTube ni. Jadi setiap kali saya hantar ayam ini, saya akan pergi ke tempat-tempat yang menarik dan bandar-bandar yang menarik. Saya akan sajikanlah tontonan yang sangat memukau pandangan penonton, insya-Allah. InsyaAllah saya buat yang terbaik lah untuk saya punya subscriber di YouTube channel saya ni. Jadi saya nak kongsikan sedikit lah fakta-fakta menarik tentang tempat-tempat yang kami lalui sepanjang perjalanan kami ini untuk menghantar ayam-ayam yang telah ditempah oleh customer kami. Jadi ini adalah ayam-ayam yang akan dihantar kepada seorang sahaja pelanggan kami. Jadi pelbagai baka yang ada. Dan yang specialnya baka yang saya nak tunjuk adalah ni dia. Speckled Sussex. Speckled Sussex yang saya import khas daripada Turki. Ini saya nak cerita sikit. Pelanggan ini adalah merupakan pemilik kedua Speckled Sussex. Ada juga Silver Sussex. Ni nampak ni, Silver Sussex. Dah nampak corak-corak silver dia dah keluar pada dada dia. Dan of course Light Sussex. Nampak ni. Ni dah tentulah
Ni antara kita punya hot selling baka yang ramai minat, Light Sussex. Ini seterusnya adalah ni dia. Ni adalah Coronation Sussex. Coronation ni dia lambat sikit lah dia keluar dia punya corak warna biru lavender. Tapi kita dah boleh nampak dah sikit pada dia punya kepak dia. Nanti dia besar dia akan keluar pada leher dan ekor dia. Okay, Coronation. Dan ini dia. Ayam baka rare daripada Vietnam. Ayam tancau. Ni. Ayam tancau akan terbang ke bumi Terengganu dan membesar di sini dan akan membiak di sini. InsyaAllah akan memberi manfaat lah kepada kami punya pelanggan ini, supaya mereka membiak dengan banyak dan memberi hasil kepada kami punya pelanggan. Hasil daripada segi pendapatan, sumber protein, dan sudah tentulah bila ayam-ayam hias ni, ayam hias cantik dan memberi semua protein kepada kita ni akan secara tidak langsung memberi terapi minda lah kepada pemilik baru ini, insya-Allah. Saya sebenarnya memang sentiasalah mendoakan kami punya pelanggan supaya mendapat sesuatu dari hasil ternakan yang akan dibiakkan di kawasan-kawasan yang kami hantar. Kuala Terengganu merupakan sebuah bandar yang kaya dengan keindahan seni bina moden dan warisan Islam. Antara mercu tanda yang menjadi kebanggaan negeri ini ialah Drawbridge Kuala Terengganu dan Masjid Kristal. Drawbridge Kuala Terengganu merupakan jambatan angkat pertama di Malaysia dan juga salah satu yang terkenal di Asia Tenggara. Jambatan ini menghubungkan Kuala Terengganu dan kawasan seberang Takik. Mereka bentuknya yang moden dan unik menjadikannya tarikan utama pelancong, terutama pada waktu malam apabila lampu-lampu menghiasi struktur jambatan tersebut. Selain memudahkan perhubungan, Drawbridge juga menjadi simbol pembangunan dan kemajuan negeri Terengganu. Tak jauh dari situ, terletaknya Masjid Kristal yang berada di kawasan Taman Tamadun Islam. Masjid ini terkenal dengan keindahan seni bina yang menggunakan kaca dan keduli menjadikannya kelihatan berkilau, terutama apabila disinari cahaya matahari atau lampu pada waktu malam.
Selesai urusan di Kuala Terengganu, kami singgah di kedai tepian jalan untuk menikmati juadah berbuka. Lima minit. Tapi syarat dia untuk kuih nak naik kena ada api tak? Kalau ada api kuih dah. Okay. Yelah, acuan ni kecil-kecil je tak? Lambat lah. Dia orang pula tak beli tinggi, jadi lambat. Kita pun ada, sangat lupa ada. Kita nak masak dia, kalau nak pakai macam ni, susah sikit. Yelah, dia kalau besi mana jadi tak? Dia kena terbaga baru masak cantik. Dia terbagi ni dia masak cantik, dia panas. Ni kalau bekal ni terletak isi. Kalau tak pakai tangan, salah tak cabut isi tangan. Lekat lah kulit di situ tu. Oh, tu dah siap tu. Nampak sedap tu. Oh. Dah berapa tahun dah abang buat ni? 10 tahun dah? Oh. Ni waris daripada ni lah? Mak ayah lah? Makanan tradisi Terengganu menjadi pilihan kami sebagai tanda sokongan terhadap ekonomi setempat di negeri ini. Okey, baiklah. Sampai di sini sahaja perkongsian kami pada hari ini. Sehingga kita berjumpa di episod seterusnya. Dengan itu, saya mengakhiri dengan Assalamualaikum dan selamat menternak.